Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Okay, selamat petang Selasa. Hari ini 4 hari bulan Ogos 2026, bulan kemerdekaan. Mantap. Okay. Selamat bertemu kembali kita bersama dengan Abang Lain Tuzek dalam segmen satu hari satu video bersama dengan Lain Tuzek. Dan untuk pengetahuan korang, hari ini dah masuk episod yang ke-8. Alright, ini bermakna kita ke depan lagi sikit daripada kisah-kisah sebelum ni. Dan untuk korang, pada korang yang mungkin yang kali pertama tengok segmen ni kan, sebenarnya Abang buat satu cerita dalam 5 ke 7, 8, 9 minit, 10 minit macam tu lah berkenaan dengan kisah-kisah perjalanan hidup, perjalanan kisah hidup dengan A to Z dan sebagainya. So kalau yang tertinggal tu korang boleh cari kat TikTok Abang Lan. Abang Lan ada compile dalam satu playlist. Okay, satu hari satu video bersama Lain to Z. Boleh cari kat dalam tu daripada episod pertama. Dan hari ni dah masuk episod ke-8. Okay, untuk pengetahuan korang semua, ini masih lagi sekitar tahun 1995, ujung tahun album pertama Ling 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 Tiga Ling Ling tu dia 95 awal tahun. Tapi dalam tahun yang sama tu kita orang sebenarnya merakamkan 2 album tau sebab apa? Album pertama tu dia dah push kan, dah kau-kau je meletup kan, dah dapat juara top song of the year lagi apa semua kan. Jadi kita orang terus buat rakaman lah untuk album kedua, standby untuk release konon-konon untuk 1996. Jadi album kedua kita adalah lagu yang ada lagu Yoko. Kita tengok jap. Kita tengok jap mana album Yoko ni, mungkin ada yang ingat lah Okay, ni lagu album Yoko. Ni dah cover dia. Album Yoko. Dan album Yoko ni kita dah menggunakan Abang Kia masih ada lagi. Kita tambah seorang lagi producer iaitu Kak Helen Yap. Dan untuk mengetahui korang semua, lagu Yoko ni lagu ciptaan Kak Helen Yap lah. Okey, ada kisah dia macam mana lagu ini tercipta lah. Kita orang sebenarnya duduk dekat satu Alpha Angle lah. Alpha Angle dekat Masa Maju tu kita nyepot lah Lepak 3 orang. Lepas tu Abang Arwah Fendi dengan Abang Jeb lah. Dan panggil producer baru Kak Ellen. Kita orang berbincang macam mana kita nak fight lagu yang berdendang yang Ling 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 Tiga Ling Ling tu. So tengah kita duduk minum-minum dekat satu makanan segera ni kan, kita nampak cawan tu kan ada paper cup lah. Paper cup tu kan ada dia punya straw kan. Jadi kita tarik tu dia berbunyi tau. Tiba-tiba Kak Ellen je dapat style dia. Macam ni dek. Macam ni korang nanti kita pergi studio, kita kosongkan otak. Idea tak ada ni. Kita pergi ke studio. Kemudian kita buat lagu di sana kata. Tapi bawa paper cup ni. Nanti Kak Ellen fikirkan sesuatu kata. So dia bawa lah. Dia pun bawa lah paper cup tu. Kita pun bawa lah kan. Sampai dekat studio. Rupanya dia jadikan paper cup tu sound tau. Sound paper cup tu dia, kalau air dia sikit dia bunyi lain, air dia banyak dia jadi note lah kan. Maka dapatlah satu melodi. Kak Ellen Yap buat kan dalam studio. Ini untuk rakaman kedua lah, album kedua. So bila dah dapat tu, lirik tak ada. Jadi untuk meneruskan agenda tu, kita nak kena cari lirik yang pelik sikit. Jadi untuk mengetahui korang semua, Kak Ellen cakap apa? Okey, apa kata kalau kita dapatkan khidmat Pak Nil Haji Nawawi dan lagu Yoko tu. Oh iyaka bona cinta itu buta. Itu adalah lirik ciptaan Pak Nil Haji Nawawi lah. Pak Aznil Haji Nawawi, Datuk Aznil lah kan. Okey, itu sebenarnya bukan lagu yang kita pertaruhkan untuk album kedua lah. Nanti single pertama untuk album kedua tu, itulah dia lagu dia. So dalam album kedua tu kita ada tampilkan 10 lagu juga. Sekejap kita tengok lagu-lagu dia. Lagu Yoko, track pertama. Kemudian Hela Bubu Hela. Lagu Hela Bubu Hela ni pun kuat. Okey. Kemudian Dulu dan Selamanya. Okey. Manja, Masih Ada Cinta, Berpesta. Bukan berpesta lah. Bukan pesta, tajuk lain ni. Bersenda. Apa lagi satu? Bukan Kau Mempesona ni, salah tulis ni. Kenangan Cinta, Bicara Rindu. Okey. Tinggallah Sayang. Ya ke? Suka kau orang cuba tajuk, mungkin salah ni, Abang pun tak ingat lah tajuk kan. Tapi antara lagu-lagu yang popular ada masa zaman tu Yoko of course lah sebab ada single pertama kan. Kemudian Hela Bubu Hela ni masih lagi ciptaan Abang Kia lah, dia unik. Dan untuk mengetahui korang semua, lagu Hela Bubu Hela ni walaupun dia album kedua, tapi dia sempat masuk
dipertaruhkan di juara lagu untuk tahun 1997 dan dia masuk ke final sama dengan Etik Gambar. Sama tahun, sama bertanding kan, cuma kategori dia lain, tapi Hella Bubella tu sampai final tapi tak menang. Etik Gambar yang menang. Okey, itu kita tutup cerita tu lagi. Ya, cerita tu kemudian. Okey, kemudian lagu yang ketiga ni, Dulu dan Selamanya. Ni lagu Jeff ni. Jeff Dahlia mencipta lah lagu dan lirik dia punya. Dan lagu Dulu dan Selamanya ni Abang bawakan lagu ni ke sebuah tema filem yang abang ada berlakon satu. So tu bab berlakon tu nanti kita sembang. Kenapa abang ambil bidang lakonan So tajuknya Gemerlapan. So lagu tu kita selitkan dalam filem tu, Dulu dan Selamanya. Okey. So sebenarnya kemudian ada lagi Masih Ada Cinta tu lagu ciptaan Jeff dan Ablan tu lirik. Okey. Begitu juga dengan lagu Bicara Rindu pun Jeff. Kita dah mula dapat peluang-peluang tu lah. So dalam album kedua ni masih lagi menggunakan dua khidmat producer iaitu Abang Kia, dan kita tambah seorang lagi Kak Ellen Yap. Jadi mungkin nak check kelainan lah. Sony nak check kelainan kat situ kan. Okey. So dalam album kedua ni sama juga, ahli dia masih sama, Abang Abang Jeff dan Arwah Fendi. Cumanya dia ada masalah sikit. Bukanlah masalah bergaduh, tak. Bukan masalah gaduh, semua tak ada. Sebenarnya masa album kedua ni, siap-siap je album kedua ni semua siap. Dengan cover album apa semua ada macam ni kan. Kan. Dah siap. Dan untuk mengetahui korang juga, album kedua ni dia punya kelainan salah satu lagi adalah kita buat Guinness Book of Record juga. Satu album 3 cover. 3 cover album. Kita ada 3 cover album. So Sony punya gimmick lah. Tak tahulah hantar dia orang kan. Maybe untuk galakkan jualan ke apa, kita tak tahulah kan. Jadi satu album cover dia ada 3. Jadi peminat beli banyak lah. Kemudian dia orang buat pertandingan lah kat dalam tu, apa benda lah. Itu kelainan. Okay, so sementara dah 2-3 bulan album tu keluar, Yoko dah mula main kat radio. Tiba-tiba Arwah Fendi buat keputusan untuk mengundurkan diri sebab dia kata dia nak sambung belajar di UPSI, di Universiti Perguruan. Jadi kita pun dengan berhati kami terpaksa membenarkan lah. Jadi tinggallah 2 orang. Kat situ dia jadi hal sikit. Sebab dah biasa 3. Jadi bila kita pergi promosi, pergi show, dia jadi tak ngam. Tinggal 2 orang lah, tak syok lah kan. Jadi kat situ dia jadi buntu sekejap. So segala promosi apa semua mula terbatas lah, tersekat lah, tak dapat nak lanjutkan promosi kan. Jadi dalam masa tu Abang dan Abang Jeb rasa macam aduh kan, baru nak naik ni kan, tiba-tiba dah jadi macam ni kan. So agak kecewa jugalah, tapi tak apalah, kita teruskan perjuangan kita. Kita dalam masa tu kita rehat sekejap lah 2-3 bulan sambil mungkin kita cek anggota baru ke apa lah. Alright. So tengah relax tu tiba-tiba Abang dapat satu offer berlakon di Grand Brilliant. Filem tu lah Gemerlapan tu. Kan, jadi minta gambar dengan Jeb, boleh tak aku sementara kita tak pergi promosi ni kan, mungkin sebulan setengah kan, aku nak ambil peluang ni untuk aku berlakon sementara lah, sambil cek duit. Dan juga ni boleh dia cakap, tapi jangan lupa kau carry nama itu Zack. That's why lagu tu Dulu dan Selamanya tu kita bawa, Abang bawa dan masukkan dia dalam tema filem lagu Gemerlapan, filem Gemerlapan tu yang Abang duk main gitar kat ujung-ujung kan. Ujung-ujung tu kat situlah nanti kita tengok dia punya poster filem Gemerlapan kejap. Alright. Alamak, mana dia? Ni dia. Ini poster filem Gemerlapan. Mungkin kalau yang zaman-zaman tu dia ingat lah. Okay, so itu dia lebih kurang album kedua. Ada sedikit kecewa tapi tak apa, kita teruskan. Dan untuk mengetahui korang juga, alhamdulillah filem ni meletup juga. Filem ni turut menampilkan hero dia Balan, Baby Race 2 dan Arwah Maya pun ada. Dia merupakan filem pertama arahan Profesor Razak Muhyiddin. Okey, nanti kita explore cerita tentang filem ni. Okey. Dan dalam filem tu Ablan juga sebenarnya itu kali pertama lah Ablan berlakon, tak pandai nak berlakon pun sebenarnya. Jadi Ablan nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada salah seorang pelakon dalam filem tu, iaitu Syam Visa, yang banyak membantu sebenarnya. Okay guys, so itu dia serba ringkas untuk episod ke-8. Besok kita sambung pula episod yang ke-9, kita nak explore pasal filem ni. Okay, so diharapkan kepada korang semua semoga sihat-sihat selalu, dan insyaAllah boleh follow terus. Okay, story ni Ablan ada upload di TikTok dan di FB sikit-sikit, dan juga di YouTube lah. So kalau yang belum follow Ablan di TikTok, Lanitoz LANNATOZ. Begitu juga sama juga di YouTube Lanitoz juga, dan di Facebook
Line to Z juga, tapi akaun utama tu guna nama Nur Azlan Abdul Aziz. Okay, so itu dia 10 minit lah. So pada korang semua yang nak dapatkan khidmat, ini paling panjang ni sebenarnya. Sebelum ni 6 minit, 7 minit. Okay, yang nak dapatkan khidmat PA system, DJ, MC, nak sewa PA system, dapatkan khidmat DJ, MC dan sebagainya, korang boleh kontak-kontak Abang buat bisnes tu. Okay, nak cari kereta, cari Abang Jeb. Okay guys, so insyaAllah besok kita jumpa lagi dalam segmen Satu Hari Satu Video bersama dengan Line to Z. Semoga korang semua dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa dalam rahmat Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace yo. Mantap. Mantap Pak Bu.